Adakah diri aku ni jenis menghukum atau dihukum? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa manusia ni banyak kelemahan? Tanya kau dia berubah sebab apa Sebab Tuhan ke? Ke sebab dia cuma nak tutup aib dia je? Orang sekarang mudah sangat judge orang sana sini. Jenis yang suka menghukum tanpa sedar. Istighfar Rasha. Zaman sekarang ni semua manusia talam. Zulaikha, alangkah bagusnya kalau saya pun dapat berfikiran positif macam awak. mengapa lagaknya seperti Tuhan menghukum orang, sedangkan gelaran hamba itu kekal berdiri? Syahadah itu adalah sebuah penyerahan. Maka, adakah kita benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya? Terima kasih atas kerana akan kami sambung perjuangan. Apa maksud pendengar yang baik? Abang tahu memang terlambat untuk abang cakap semua ni. Apa yang abang cakap pun takkan menyembuhkan siapa pun. Adakah kita perlu bagi solusi atau just bagi positive words? Selama ni aku hanya pandai cakap. Aku hanya cakap apa yang aku nak orang lain dengar. Aku nak bantu, kau tak bagi. Ni pasal dia ke? Barah dah tercalar, takkan nak biarkan. Abang kau nampak alim sekarang Mesti dia banyak buat dosa kan? Walaupun dia ada masalah, dia tak pernah lupakan kerja dia. Tugas dia untuk ubahnya melalui Ustaz Arsyad. Sebenarnya ramai je individu yang kat luar sana yang tak bersikap judgemental,